Allah. Ana akan rekod pasal untuk Ana punya keepsake. Ana nak dokumen InsyaAllah. Ana punya lesson. Jadi tengoklah mana Ana boleh improve. And untuk sesiapa yang tak boleh join, diorang boleh tengok recording lah. Okay. So Alright. bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Buka kamera lah. Apa? Tak mau, dia punya ni aku tak on kamera apa tu Ayah, lampu. rumah Gelap Ustaz. lah. Tak apa, santai-santai. No pressure, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijah. وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام الحمد لله. Pertama kali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memberi kita peluang untuk berkumpul lah walaupun secara virtual. So InsyaAllah. untuk hari ini kita tak berat-berat. Ana just nak tanya, nak get good feeling lah atau good feeling pula. Ana just nak get ground feeling. Hari ini session more to antum. Macam mana antum find mantik? Susah ke, senang ke? Ah, Tenang je tak. okay. So kita start dengan ni lah. Okay. Untuk kita, Ana start dengan satu soalan lah. Kira apa tu mantik untuk Ihsan? Habis. Wah. Tak, dia Romantik eh. benda ni kira tak ada right orang answer. Dia apa-apa yang hantar rasa itu mantik, cakap je itu mantik. Ha. Ilmu mantik adalah ilmu yang terkait dengan kita identify ataupun analyze sesuatu kalam. Okay, betul. Okay, kita Hmm. identify atau analyze sesuatu kalam. Okay. Okay, kalau untuk Farhan macam mana? Kalau untuk saya, mantik ialah satu bidang ilmu yang mengkaji tentang cara berfikir yang betul dan teratur. Itu saya punya. Yes, Simple. betul-betul. InsyaAllah. So, apa yang Anta cakap Farhan betul. And apa yang Anta cakap Ihsan, dua-dua betul. Kira mantik dia memang tolong kita analyse apa-apa apa-apa benda yang orang cakap. Dia membantu kita. Tak semestinya orang tu tak belajar mantik, dia tak boleh analyse. Tapi dia merupakan satu alat, ilmu alat yang bantu kita untuk analyse pemikiran orang. Bukan pemikiran. Lebih kepada macam mana dia orang sampai kepada statement tu. Jadi Oh, misal betul. kata, kalau Ana kata um, Siti Nurhaliza, suara sedap. Faham tak? Macam mana orang boleh sampai dekat okay, Siti bukan Siti Nurhaliza suara sedap. Uh, Anda cakap Alif Syukri famous. Hmm. Okay. Anda cakap Alif Syukri famous. Macam mana anda boleh sampai dekat natijah tu? Ha. So, dia mesti ada kodiah-kodiah yang terdahulu sebelum ni. So, macam, okay, kita pakai kodiah. Alif Syukri viral. Dia mesti ada kodiah. Alif Syukri ada banyak followers. Dan sesiapa sahaja yang ada banyak followers, maka dia akan viral. Alif Syukri akan viral. Ha. So, bila kita belajar mantik ni, kita belajar macam mana dia sampai dekat natijah tu. So, itu contoh untuk itu contoh untuk contemporary tau. Tapi nanti kalau insyaAllah kalau antum dah sambung belajar dekat mana-mana, antum akan tengok yang sebenarnya kebanyakan daripada ilmu Islam ni dia terbina atas dos qadiyah. Antaranya dalam ilmu akidah atau dalam ilmu kalam. Kita akan selalu come across this example. The example is al-alam hadis. Pernah dengar tak example ni? Pernah Nah, dengar kan? Pasal kira that's the only example yang kita pakai lah. Al-alam hadis. Oh, al-alam hadis tu maksud alam tu baharu. Sorry. Alam tu apa sebenarnya? Apa tu al-alam? hmm. Farhan, nak try. Universe. Apa? Universe. Universe, okay. Farhan? Universe atau benda di sekeliling kita. Okay, universe atau benda sekeliling kita. Okay, sebenarnya al-alam ni kalau dekat dalam konteks ulum asy-syar'iyyah atau istilahan. Al-alam huwa kullu ma siwallah. Faham? So dia bukan universe je. Oh, Semua benda yang selain daripada Allah itu adalah alam. okay. Semua benda yang selain daripada Allah itu adalah alam. So statement dia apa? Statement dia is al-alam hadisun. Hadis tu baharu, betul tak?
Betul. Ah, kalau tak tahu, hadis tu baharu. Didduhu atau naqiduhu, sorry, didduhu is qadim. Qadim tu lama. Bukan lama. Dia dah sedia ada. Dah sedia ada maksud dia tak ada permulaan. Hmm. Faham? Hadis tu Faham. dia baharu. Bila dia baharu, maksud dia ada permulaan. Faham? Jadi, bila kita kata al-alam hadis, maksud alam itu, segala sesuatu selain daripada Allah ada permulaan. Itu maksud hadis. Faham? Dia ha, alif, dal, sin. Ha, al-ha, alif, ad-dal, as-sa. Tu hadis, bukan hadis. Hadis dah lain. Faham. So, cara kita eja pun main peranan yang penting lah. Okay. So, bila kita kata al-alam hadis, alam ini baharu, itu merupakan satu claim, satu statement. Jadi, bila kita dekat dalam, nanti bila Atum dah belajar, dah sambung belajar, dia ada satu ilmu. Nama ilmu dia is ilmu adabil bahthi wal munazarah. Dalam ilmu adabil bahthi wal munazarah, dia bahaskan tentang macam mana kita nak berdebat dengan orang. Atau, okay, kalau dalam bahasa sekarang, macam mana kita nak berdebat dengan orang lah. Kalau dekat dalam konteks ulama dulu, macam mana ulama kemukakan, macam mana ulama argue antara each other. So, that thing ada satu ilmu. Nama dia ilmu adabul bahsi wal munazarah. Dekat dalam ilmu adabul bahsi wal munazarah, ada satu kaedah yang mengatakan, in kunta mudda'iyan fad dalil, wa in kunta nakilan fasihah. Okay? Dapat tak dia punya sorry, dia punya pace okey ke atau laju sangat? Okey, okey. Okay. So, in kunta mudda'iyan. Kalau kita mendakwa sesuatu, kalau kita merupakan pendakwa, pendakwa tu maksud kita cakap, aku ni baik. Faham? Itu satu dakwaan. Macam kalau Ihsan cakap, aku ni imam masjid. Itu satu dakwaan. Kalau Allah. Farhan cakap, aku punya rambut handsome. Itu Ish. satu dakwaan. Itu satu dakwaan. Ha. So, Hmm. kalau kita dakwa sesuatu, kalau kita claim sesuatu, contoh, macam sebelum ni kan, kita punya earlier example, kita cakap, Alif Shukri tu viral. Bila kita dakwa sesuatu, kita kena support kita punya claim dengan evidence, dengan dalil. Oh, okey. Faham? So, tu Faham. maksud dia. Kaedah yang mengatakan, in kunta mudda'iyan fad dalil. Okay? Itu the first part of the punya kaedah. The second part of the punya kaedah is, wa in kunta nakilan fasihah. Kalau kita menukilkan kata-kata, maka kita kena verify kita punya nukilan tu. Faham? Faham. So, misal kata, kalau kita nukilkan daripada kitab ni, kita kena verify. Betul ke nukilan kita? Betul ke Syekh ni kata begini dekat dalam kitab ni? Betul ke betul ke Imam ni kata, uh, Imam ni nyatakan sebegini dekat dalam kitabnya? So, contoh macam kita nak quote daripada Imam Ghazali. Imam Ghazali kata apa? Man la man, apa? Man la ya'rifa al-mantiq la siqata bi ilmihi. Barang siapa yang tak mempelajari ilmu mantik, maka tak ada sikoh dalam ilmu dia. Ilmu dia tu kira tak boleh dipercayai. So, betul ke Imam Ghazali kata tu? Kita kena check balik kitab-kitab Imam Ghazali. Dekat mana dia dia cakap benda tu. Okay? Faham? Oh, Ustaz. Faham, Ustaz. Okay. Okay, So, itu mantik. So, mantik ni, okay, itu dah berbual banyak pasal mantik kan. Tapi sebenarnya mantik dia dua perkara je. Kalau kita tak faham apa-apa, mantik dia dua perkara. Okay, korang nak try tak? Mantik tu apa sebenarnya? Ish. Hmm. Mantik can be summarized in only two words. Sekejap. At-tafakkur wa dalil. Kita. And okay, Ana tengah berbual pasal maudhu' ilmu mantik. Hmm. Oh, yang tadi tu, yang kaedah tu, Ustaz. Bukan, Bukan. Aduh. lain. Kira korang belajar pre-1, korang belajar mantik apa? Macam mana Ish. nak khulasakan semua benda yang korang belajar time pre-1? Habis, Mana? Aisan. Habis Ya. lah. Sekejap eh. Habis, habis. Sekejap eh. Ah, Ya, tahu. Aku pun tak tahu. Reference Memang pun. ini. Okey, apa kita belajar dengan Ustaz Ahmad? Tak ingat. Kita belajar. Yang ingat pakai iPad je, ya Allah.
Okay, macam mana? Okay, sekejap. Siapa boleh guess? Pemikiran dan logik. Pemikiran dan logik. Okay. Dekat, dekat eh? Dia Boleh boleh eh? lah, tapi bukan the correct answer. Aduh. Macam semua benda yang korang Hmm. belajar time pre-1, dia boleh summarize in one word saja. One word Apa lah, mauduk dia? Isan. Apa mauduk dia yang korang belajar in pre-1? Okay, pre-1 mungkin jauh sangat. Sekarang ni, korang dekat pre-2, apa mauduk Kodia. korang tengah belajar tentang? Kodia. Kodia. Okay, Kodia. Kodia anda apa? Allah, Nampak? Ustaz. Ustaz Betul. Alaina, Ustaz Alaina, Ustaz Ahmad kasih Ha, hidayah. dia Kodia ni tau. Kodia dia Faraon daripada asal dia. Asal dia apa? Belajar lah hari tu. Dulu. Ah, tak ingat, Ha? Ustaz, jujur lah. Tak ingat? Ah, Dia start Ah, dengan the word tak. tak. Lepas tu sort. tas. Tas apa? Tasdik. Betul. Eh, yeah, Ah, pandai, Isan. So, periode tu korang akan belajar tentang tasdikot je. So Hmm. tasdikot ni dia ada dua cabang. Okay? Dia ada uh, mana sekejap dia ada qadiyah, lepas tu dia ada al-hujjah. Hmm. Okay? So qadiyah ni dia wasilah. Tahu wasilah apa? Macam, ah, menghubungkan. Betul, yang menghubungkan atau dalam erti kata yang lebih jelas dia perantara. Dia yang sampaikan kita. So wasilah ni is the bridge. Ghayah ataupun maksud ataupun maqasid is the objective. Faham? So, hmm. dalam tasdikot dia ada dua parts. Okay? Antum try imagine try imagine. Pasal mantik Boleh. ni kita dealing with uh, banyak theory. Tapi kalau dah faham, Imam Dariri kata fafham munih talazzatal afhami. Maka fahamlah niscaya kau akan dikurniakan dengan pemahaman yang lazat. Tu Imam Dariri kata dalam Khaidah Bahiyah. Fafham munih talazzatal afham. Okay? So, tasdik kan? Tasdik ada satu. Dia ada maksud dengan dia ada wasilah. Dia ada objektif, dia ada means. Faham? Faham. So, dia punya means is qadiyah. Qadiyah ni apa? Qadiyah ni claim, statement. Apa-apa sentence yang yahtamilu as-sidq wal kadhib li dhatihi, maka itu qadiyah. Dia nak sampai kepada apa? Nak sampai kepada hujah. Pasal bila kita nak bina hujah, kita nak sampai kepada natijah, dia akan terbina dengan banyak qadiyah. Faham? So, bila kita kata alif syukri tu viral, sebenarnya bila sebelum kita sampai dekat alif syukri tu viral, dia ada banyak qadiyah yang sebelum dia. Faham? Ha, faham tak? So alif syukri viral atau alif syukri, oh mungkin kita tengok Khairul Amin. Khairul Amin, masakan Khairul Amin itu sedap. Itu klaim. Macam mana kau tahu masakan Khairul Amin itu sedap? Dia Dia ada punya banyak rasa. qadiyah. Masakan Khairul Amin nampak nampak apa? Nampak Pleasing sedap. to the eyes. Dan Oh, nampak. apa yang nampak pleasing to the eyes adalah sedap. Masakan Khairul Oh, Amin itu sedap. Itu nanti kita akan belajar mukaddimah dia ada dua macam. Mukaddimah sorry, qadah ada dua macam. Betul lah. Sorry. Kias ada dua macam. Kias basit dengan kias murakkab. Kias basit dia only made up of dua qadah. Kias murakkab dia made up of more than two qadah. Okay, tu semua nanti. Sekarang ni semua benda yang korang belajar tahun ni falls under the title Tasdiqat. Dah, tu dah jelas. dah jelas lah. Dah. Okay. Tahun tahun lepas korang belajar apa? Tahun lepas yang saya ingat lah. Dia mokok di mantik je pasal Aristotle. Yang anak Mukaddimah ingat nanti. Nash'ah. Nasha. Itu sama lah, ya Allah, Eh, San. So zaman itu. So, mukadimah mantik ni, okay, kalau kita nak berbual pasal sejarah mantik, panjang, panjang gila. Dia ada, mungkin ada lecture yang berbual tentang 4 hours. Okay, Ya dia Allah. kata 3 hours lah, 2 to 4 hours pasal sejarah mantik. Hmm. Daripada zaman Aristotle sampai macam mana mantik tu boleh diislamkan. Faham? Hmm. So, sebenarnya mantik ni, dia bukan ilmu asal daripada orang Islam.
Dia ilmu asal daripada Aristotle, daripada Greek. Greek. Yes, the Greek. Tapi orang Islam dia tengok, dia pegang kepada hadis Nabi. Apa hadis Nabi? Al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah tu adalah satu permata yang orang mukmin dapat. Jadi Hmm. dekat mana-mana permata tu ada, maka seorang mukmin tu patut ambil hikmah tersebut. Tak kisahlah daripada orang Islam ke atau orang bukan Islam. Faham ke? Ah, Okay. Hmm. Okay. Sorry. Ustaz, Ana baru ingat satu benda. Yes. Uh, jadi yang kita belajar time pre-1 is uh, dah ada kategori, ada satu kategori tu kita ada cakap pasal insan hayawanun. Betul. Okay. So apa 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 tengah buat dengan benda tu? Apa Ustaz? Bila kita tengah cakap insan tu hayawan, kita tengah buat apa dengan insan? kita tengah kita Kita tengah tengah meletakkan satu hukum ke Meletak insan satu tu. hukum, okay. Okay. Dia ada quote dalam classify. bahasa Arab. Al-hukmu ala syai'in far'un an apa? Okay. Asli. Kan? Tak asli. Kan? Al-hukmu ala syai'in far'un an something. Apa? Kalau Kemanusiaan. antum boleh ingat this sentence, dia boleh summarize semua benda yang antum dah belajar tahun depan. Tahun lepas. Kalau tahun ni antum belajar tentang tasdiqat. Betul tak? Tahun Betul. lepas Betul belajar Ustaz. pasal apa? Buat tahun ni Azad. Tahun ni tasdiqat. Tahun lepas apa? Tahun lepas yang tadi saya cakap tu Jom. Isan buka buku lah. Kat buku ya Allah. Tahu tahu. Lek-lek je. Tak payah buka buku. Kita santai-santai. Anak-anak, antum ingat mantik. Anak-anak antum see the beauty of mantik. Oh, jus iya kuliah. Okay, betul. Itu antara topik-topik. Tapi dia ada one big topic yang semua Allah. benda ni falls under that. Okay, sana make sure sana backup lah. Tak Apa ada buku. Ustaz Ahmad tolong. Okay. Dia Tak start dengan ada. tak juga. Lepas tu, tapi dia bukan. Dia start dengan tak. Lepas tu ada sort. Oh, fantastic ikut. Tak Tas. dengan sort Ustaz. Betul. Tak dengan sort. Tas. Wish. Ni crossword puzzle je ni. Lepas sort ada wow. Tas. Tosuk. Tas. Eh, jap, jap, jap. Lepas ni ada dah kasih answer dia lah. Lepas wow ada rock. Tasawur. Tasawur. Oh, Ah. alah. So, Oh. last year, Alah. orang belajar semua pasal tasawurat. Betul, betul. So korang belajar semua pasal tasawurat. So mantik ni dia boleh dikhulasahkan, dia boleh kita khulasahkan dalam dua benda. Mantik ni tetap kalau korang lost apa-apa korang tengok balik dia punya overarching topic. Dia punya paling atas sekali asal dia. Mantik ni dia belajar pasal dua benda je. Tasawur dengan tasdik. Betul. Ah, dah So ingat dah. this year, Ingat. this year korang belajar mana satu? Tasawur ke tasdik? Tasdik Ustaz. Dia yang Tasdik. kodia Ustaz. Yes. So this year korang belajar pasal tasdik. Untuk each of tasawur dengan tasdik, dia ada dua sub branch. Habis lah. So untuk tasawur sub branch dia sama juga dengan tasdik. Dia ada wasilah dia, dia ada ghayah dia. So Oh, okay. wasilah dia apa? Wasilah dia is al apa? Al al kuliyatul khamsah. Kuliah. Ah, Tak ingat ni Ustaz okay. Ahmad. Kuliyatul khamsah. Kalau tasawurat itu dia punya wasilah atau wasail. Kalau dia punya ghayah apa? Kenapa kita belajar tasawurat? Ghayah tu is the objective. Why we learn tasawurat? Hmm, So last year, the whole year korang belajar mantik bab tasawurat. Kenapa? jujur lah Ustaz. Saya pun tak faham juga rasa asal belajar benda ni tu. Tahu, tahu, tahu. InsyaAllah, Dapat, InsyaAllah lepas ni dapat. korang akan faham. Okay, nanti last Ana bilang lah. Kira apa Ana punya visi untuk korang lah. Ana punya vision. Boleh. Ana and Ana punya kawan lah. Ustaz Reza ajar korang kan? Oh Tak, tak Ustaz. Dia kalau yang lower. dia kalau Lower Ustaz-Ustaz secondary. yang baru-baru masuk kan Ustaz. Sekolah letakkan kat lower secondary Ustaz. Oh, okay, tak apa. Nanti, tak apa. Ni nanti last lah. Okay, cepat. Cepat lah. Aduh. Jangan. Apa wasilah untuk, okay, apa ghayah atau apa objektif kita belajar
tasawurat. Ya, cek. Jangan GPT ya. Fikir sendiri. Okey, okey. Tak fikirlah, sabarlah. Oh, Tak dia ada idea, untuk Ustaz. faham makna bidiqah, fahmul ma'ani bidiqah. Fahmul Ish, ma'ani bidikah. atau al-qudrah Betul. ala ta'riful asya'. Sekali-sekali Arab bagus tak salah apa, Ihsan? Ah, Aisyah Lesra itu kalau yang muka. tadi Farhan kata itu jawapan dia yang second punya. Al-Qudrah Ah, ala ta'rifil asya'. Kita belajar Betul eh? tasawurat pasal kita nak define things. And kita tak boleh nak define anything kecuali kita gunakan kuliatul khamsah. Actually, Ana boleh tunjuk orang macam mana sebenarnya ilmu mantik ni dia digunakan dekat dalam sains, dekat dalam biologi. ish. Alright. Kalau tak percaya boleh tanya batch. Siapa atas korang? Batch. Akasha. Oh, batch Akasha. Akasha yang 1 year, 2 tahun. Kalau yang last year macam Afiq. batch Izdian. Afiq sama batch Akasha. Afiq Ghazali. Afiq Oh, Ghazali. Siapa lagi yang belajar? Untuk atas lah. Tu 3 tahun gitu. tu yang dah senior betul, Ustaz. Oh, sorry. Kira 2 tahun Kat atas Mesir. korang. Yang kat Mesir sekarang. Pasal dia orang Akasha. memang Akasha belajar betul lah, dengan Akasha. Akasha, Akasha Afiq. atau Korang, Afiq. korang rapat dengan dia orang ke atau tak rapat? Akasha aja, Ustaz. Ya. Akasha. Nanti korang tanya-tanya Akasha. Kenapa ilmu mantik tu dia tetap relevan zaman sekarang? Dia tak hilang dia punya relevan. Ilmu mantik tu ada dalam biologi, ada dalam chemistry, ada dalam physics. Even dalam Ish. English pun ada ilmu mantik. English. Masya Allah. Maths is based on ilmu mantik. Tu pasal Ustaz ambil degree romantik kan, Ustaz? Taklah. Ilmu mantik tu dia just satu mata pelajaran. Oh, Cuma nak kira nanti kalau korang sambung Azhar, kalau korang nak sambung, dia dia kalau korang nak Usuluddin dia ada takhasus, ada specialization. So dia ada tafsir, hadis, akidah falsafah dengan dakwah. Kalau oh. anak ambil akidah falsafah lah. Nah, Ustaz dia nak ambil Laura ni. Ustaz. logam pun bagus. Pasal Nak ambil Laura mantik, ni. mantik logam semua, dia sebenarnya alat untuk kita faham agama. Sekarang Nampak tu banyak orang Ihsan. banyak orang salah faham agama pasal dia orang punya alat tak kuat. Ihsan nampak tu. Tak, tapi semua kita jangan fikir macam No? kita lagi bagus dari ni lagi tak bagus daripada ni. Kita Astagfirullahaladzim, fikir dari astagfirullahaladzim. segi kita saling melengkapi each other. Ah, Nampak Hmm. tu Ihsan. Belajar luar tak boleh. It's a good thing, man. Bagus belajar lebih. Okay, so jangan lari topik. Betulkan dulu Okay. lah Idofa. So, objektif kita belajar tasawurat kenapa? Pasal kita nak define something. Faham. Ah, okay, sebab tu last year korang asyik repeat. Ma huwal insan. Tu Al-insan Ustaz. al-hayawan an-natiq. Itu Hmm. itu reason kenapa korang belajar apa? Korang belajar tasawurat, nak define something. And kira bila kita define, kita tak boleh nak define sesuatu kecuali kita gunakan kuliatul khamsah kalau dalam ilmu mantik. So sebenarnya dalam semua definition ada kuliatul khamsah. Dalam semua definition dalam kitab fikir, dalam semua definition yang ada dekat dalam nahu, semua definition yang ada dekat dalam usul fiqh, semua ada kuliatul khamsah. Jadi mantik Boleh. dia uh, Ibnu Sina kata khadimul ulum. Dia khidmat dekat semua ilmu. Oh, Ha. So contoh penggunaan mantik dekat dalam fikir. Okay, kita revise balik fikir. Apa takrif solat? Kan? Betul kan? Ihsan. وأفعال مخصوص Lagi tak? تختتم بالتكبير وتختتم بالتسليم. Okay. Betul So, Ustaz. betul. So, as-salah. Okay, solat kat sini apa? Dekat dalam kuliatul khamsah. Soalan dekat betul Khamsah. Okay, sorry. Kuliatul khamsah apa? Ingat tak? Itu Ada nak dua. tanya tak ingat Ustaz. Okay, kuliatul khamsah ada 5. Kita ada al-jins, kita ada an-nau', kita ada Oh, okay, okay. ah, Yes. jins, nau'. Lepas tu apa? Jeans, no. Habis Sekejap apa? Ustaz. Kasih lagi 1 minit Ah, Ustaz. lupa sih. Ni semua kena ingat kena ingat. Tapi tak apa, insyaAllah lepas Tapi tu dia Ar- orang akan ingat Al-Ardu. semua. Apa sih?
Kalau Jeans. cuma ingat, Now. kalau cuma ingat Qulatul Khums yang hadis tau Ustaz. Lupa, lupa, lupa. Bukan, Lupa. bukan, bukan. Okay, Oh, apa sih? kita ada jeans, kita ada Jeans. now, kita ada Oh, fasal. maksud, Lepas tu kita oh. ada arat am, kita ada arat khas. Oh, so, okay. Sekarang kita tengok ilmu mantik ni digunakan dekat dalam ilmu fikir. So, bila kita takrifkan as-salat, as-salat tu istilahan apa? Akwalun wa af'alun, maksusatun muftatahatun. Apa tadi anda cakap? Akwalun, Bertakbir. okay, Aqwal bitakbir. wa af'al. Untuk pegang bol-bol. Dia muhtatamun bertaslim. Masya Allah. Muftatahatun bi takbir, muhtatamatun bi taslim. Betul tak? So, So, akwal dengan af'al ni is jinsut ta'rif. Jeans. Tak ada. Sebenarnya dia ada dua lah. Sama ada akwal je jins atau akwal wa af'al. Dia jinsut ta'rif. Dia ta'rif untuk apa? Solat. Solat tu apa? Naw'ut ta'rif. Lepas tu, muftatahatun bit takbir. Itu faslu ta'rif. Fasal awal untuk ta'rif. Wa muhtatamatun bit taslim. Itu fasal sani li ta'rif. So nampak dekat dalam fikir pun ada penggunaan mantik. Ini Hmm. penggunaan mantik dari segi tasawurat. Macam ni kita nak ta'rifkan sesuatu. So nanti kalau korang revise untuk takrif dia ada 10 takrif. An yakuna at-ta'rif jami'an mani'an. So satu takrif tu dia kena jami' dengan mani'. Ana tahu orang dah lost tapi tak apa. Baik dengan Ana. ada. Nano ada belajar ni. Cuma Ada kan? tak Tengah ni, tengah lupa reload dah lah. hafalan dia. Okey. Tak apa, tak apa. Jangan risau. Okey. Kita akan habis teori part dia. So cuma Ana akan happy kalau korang boleh ingat mantik tu is all about apa? Dua benda je. Pasal tasawur dengan Tasdik. tasdik. Okay. Lepas tu untuk tasawur, dia ada wasilah dengan dia ada ghayah. Oh ya. Wasilah dia apa? Okay. Apa tu? Dia adalah khamsah. Bulatul Oh, khamsah. kata Ustaz. Dia punya ghayah apa? Kenapa kita belajar tasawurat? Fahmi ta'arif asya'. Ah, Ta'rif. Ma'ani. at-ta'rifat. Ta'arifat. At-ta'rif. Untuk mentarifkan sesuatu lafaz. Sesuatu perkara lah. Okay. Hmm. Suatu tasawurat. Okay. So tasawurat ada dua. Bulatul khamsah dengan ada ta'rif. Sekarang tasdikot tahun ni. Tasdikot. Yang kurang Ada belajar pada tahun ni. ah, Apa wasilah dia? wasilah dia. Oh, wasilah. Apa apa dia punya nak sampai kepada tasdikot? Apa dia punya perantaraan antara ghayah tasdikot? Faham? Yufarriqu baina sahih wal khata'. Kan? Kan? Jangan. Situ je Ustaz. Tasdikot dia punya wasilah is qadiyah. Al-qadaya wa ahkamuha. Oh, So al-qadaya ni apa? Statement lah. Statement. Statement. Dia punya ghayah apa? Kenapa kita belajar tasdikot? Kita belajar tasdikot pasal kita nak tahu, kita nak sampai kepada dalil, hujah. Pasal bila kita tengok balik, kalau kita punya qadaya semua salimah, uh, a qiyas atau a hujah is made up of dua qadiyah and satu natijah. Kalau kedua-dua qadiyah ni benar, maka kita akan sampai kepada natijah yang benar. Faham? Kalau natijah dia salah, maksudnya bukan salah natijah tu, tapi ada kesalahan dekat dalam one of the qadiyah. Sama ada muqaddimah sughra ataupun muqaddimah kubra. sekejap, Tak? sekejap. Okay tak? Saya repeat Itu sikit yang kan. masuk tanah put ke Ustaz. Dia bukan tak nakut. Dia macam, okay. Contoh, Ana cakap, uh, Alif Shukri is a role model for everyone. Statement tak? Statement. Statement kan? Alif Shukri is a role model. Ana cakap Alif Shukri is a role model. Senang lah. Hmm. Dalam bahasa Melayu, Alif Shukri seorang yang patut dipanut. Nak pendek lagi, Alif Shukri panutan. Panutan tu maksud kita ikut je lah. So bila Ana kata ni, hazihil qadiyah yasih an yuqal annaha sadiqah atau annaha kazib. Faham? Ah, Faham tak? So bila Ana kata Alif Syukri,
Alif Shukri, dia role model. Semua orang ada power untuk agree dengan disagree. Pasal bila anak cakap Alif Shukri is a role model, dia Hmm. build upon a few qadiyah yang ada dekat dalam otak anak. Macam mana anak boleh sampai kepada that natijah? Faham? Ha, faham eh? So, tak apa. Jangan stress-stress. Tapi Ana okay. Ana happy kalau korang dah faham mantik tu apa. Dua benda je mantik. Dia takkan lari daripada dua benda ni. Tasawur atau tasdik. Tu je. Okay. Dah. Okay. Sekarang Ana nak tanya antum soalan. Kita akan habis sunnah. Korang belajar kitab apa? Tak. Kita apa? Ah, dekat Barang kita apa? Minta maaf tadi di set iPad tiba kitab hilang lah. Serius? Tengok. Ada bukti Tengok. Astaghfirullahalazim. Ni fitnah ni. tak. Tengok. Tak apa. Kitab tak ada. Okey, tak apa. Ana percaya. Tak ada. Cuma Tak. Kita dah cuma tahu. Nanti okey, kita dah tahu. nama title kitab yang korang belajar apa? Syarhul Malawi Ah, Syarhu M- Malawi. Malawi. Malawi Al-Malawi. Ah, Oh. Syarhul Ya, Malawi. Okey, ingat. okey, bagus. Tapi sebenarnya nama kitab dia bukan Syarhul Malawi. Oh ya ke? Astaghfirullah. Dia Itu dia sebahagian. syarah untuk ni Nazam Sulamun Awraq. Okey, betul. Dia syarah untuk Sulamun Uraq. Tapi nama kitab dia bukan Syarah Malawi sahaja. Okay. Tak apa. Dia 50% correct. Nama kitab dia is Taisir Syarah Malawi. Dah. Okay, Oh, si. beza antara Taisir dengan Syarah. Taisir tu maksud ada orang Oh, lain itu Ustaz. yang dah simplifikan apa yang Imam Malawi syarah. Okay. So kalau kita tengok, Okay. ya Ana share. Nampak tak? Nampak. So ini korang yang kitab. Nampak. Taisir Syarah Malawi. Di Sofitani Asanawi. Siapa yang buat? Lajna I'dad wa Tatwir Al-Manahij bil Azhar Syarif. So yang sediakan Taisir Syarah Malawi ni siapa? Panel pengajar Azhar Syarif. Maksud guru-guru yang mengajar dekat uh, Al-Azhar Syarif. And by the way, bila kita cakap Azhar ni, dia bukan rujuk dekat universiti je. Azhar ni, dia ada banyak, banyak sangat benda. Azhar ni, dia universiti. Azhar ni, dia masjid. Dia jami'. Azhar ni, dia ada primary school dia. Ada secondary school dia. Ada pre-U dia. Azhar ni ada ma'had stafiz dia. Ada ma'had kiraat dia. Azhar ni ada research center dia. Faham? So, Azhar as an institution, dia ada banyak benda. So, kalau yang ni, dia concentrate dekat secondary school. Ah, So, tengok. Ini sec 4. Sec 2. Sec 2 dah belajar syarah Malawi. Beza je Habis kita lah. orang dengan kita orang. Habis lah Ustaz. Sebab tu kira bila nanti kalau korang dah sama belajar, korang tengok korang, apa, some of korang punya Arab punya friend, some tak semua. Korang macam, apa benda yang kita belajar ni, faham? Macam, pasal dorang dah dekat that next level lah. Jadi tak apa, kita take our own pace. So, yang korang-korang is Taisir Syarhul Malawi. Ah, so, beza antara Syarah Malawi dengan Taisir Syarah Malawi. Dia Syarah Malawi ke atas siapa? Yang tadi Ihsan cakap. Apa? Sekarang. Janganlah tanya. Jawab. Astaga. Panjang sangat lah. Dah bilang tadi. Sila. Silakan. Sulam. 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 Jadi dia syarah ke atas sulam. Sulam Yang ni orang tak sulam ni nama kitab juga. Oh, nama Kitab. kitab. Okay. So sulam ni dia matan lah, matan. Matan ni dia kitab kecil lah, kitab pendek. So nama panjang dia Sulam Munawrak fi ilmi mantiq. Ada ulama kata Sulam Muraunak. Dia terbalikkan Muraunak atau Munawrak. Ada khilaf. Tapi kalau kita panggil dia sebagai Sulam. Kitab Sulam. Jadi kitab Sulam ni siapa yang karang kitab Sulam ni? Tahu tak? Ulama Imam Ulama. Al-Imam Okay. Al-Kabir. Anda tahu kira benda ni tak biasa, tapi kita kena biasakan benda ni.
Bila kita belajar something, kita kena tahu siapa penulis dia. And apakah asal usul kitab tersebut. So, Hmm. okay, itu antara visi Ana dengan kawan-kawan Ana lah. Kita orang nak try macam tolong uh, macam Priyo tu, Priyo One yang baru nak berangkat pergi Azhar ni, equip dengan enough knowledge so that, bukan Azhar je lah, nak pergi sambung belajar, equip dengan enough knowledge so that macam bila korang dah sambung belajar, korang boleh fly. So, pasal benda tu kita struggle. Bila bila macam kita sampai dekat Azhar, kita macam, alamak, ni aku tak belajar dekat, kira benda-benda basic aku tak belajar dekat bila aku kat Singapore, faham? So, itu macam kita punya visi lah. Macam korang dah equip dengan all this knowledge. Um, Lepas tu nanti bila korang pergi Azhar, korang akan fly. Untuk kita identify macam masih ada some gap yang kita boleh isi, yang boleh menyebabkan korang nanti boleh fly lah nanti. Ya, kita just nak tolong lah, just nak tolong, okay? Sorry, kita berbual banyak. Kita balik kepada kitab. So, matan dia, nama dia apa? Matan Sulam. Dikarang oleh siapa? Allah. Hmm. Macam Allah Alam Ustaz. Dan nama dia adalah Imam Abdul Rahman Al-Akhdari. Okay? Okay. Catat. Bismillah. Imam Abdul Rahman Al-Akhdari. Kita panggil dia Imam Akhdari. Ulama dekat Imam Algeria. Akhdari. Dia buat matan ni ada dalam 140 bait atau 160 bait bila umur dia 19 tahun. Berapa sih? 19 tahun ataupun 21 tahun. Bila umur korang lah dia buat kitab ni. Raja ke atas. Ah, Masya Allah. bila umur you tu dia dah buat kitab ni. And tu bukan kitab, satu kitab je dia buat, dia buat banyak kitab. Antara kitab yang dia buat adalah Al-Jawhar Al-Maknun dalam ilmu balaghah. Antara kitab yang dia buat pasal ilmu tasawuf juga. Ada kitab yang dia buat pasal dalam fikih Al-Maliki. Dia mazhab Maliki. Tapi yang paling famous is Sulam lah, Sulam Munawwarah. So, kitab Sulam Munawwarah dia kecil. Jadi, ulama lain dia ambil inisiatif untuk syarahkan kitab tersebut. Antara ulama yang syarahkan kitab tersebut adalah Syarah Malawi, Imam Malawi. Jadi Imam Malawi ni dia ada dua syarah. Satu, kita panggil dia sebagai jap. Ana share screen lagi Share. Okay. Ni yang tu nampak semua kan? So ni, nampak ni. Syarah Al-Alama Asy'ari Al-Malawi ala Sulam lil Akhdari fi ilmi al-mantiq. Nampak? So ini nama dia Syarah Saghir, syarah pendek. Ini tak silap Ana dalam berapa page je? Tengok ni. Sekejap, 90. 90 page je. So ini Syarah Saghir. Imam Malawi dia ada satu syarah, Syarah Malawi. Nama dia Al-Syarhul Kabir. So ini nak dekat 500 page. 500. Masya Allah. Tapi dia syarahkan benda yang sama, matan sulam. So itu antara karamah ataupun kelebihan ulama-ulama dulu. Diorang dapat ah, nanti kalau kita tengok matan sulam ni dia tak akan lebih daripada 7 page je. Tapi ulama syarahkan sampai 90 page. Ada ulama syarahkan sampai 500 page. So itu keberkatan dalam keikhlasan ulama tersebut lah. So bila kita kata syarah Malawi, dia ada dua macam. Satu syarah Sahih, satu syarah Kabir. So yang 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 Al-Junaid jadikan dia sebagai muqarrar adalah syarah Saghir. Tapi dia tak ambil semua daripada syarah Saghir. Dia mempermudahkan perbahasan yang dekat dalam syarah Saghir, maka korang dapat taisir. Taisir syarah Al-Malawi ala Sulam fil Mantiq. So faham tak? Faham tak dia punya Faham? jalan macam mana? Faham? Faham? Dia Faham? start, okay, dia start dengan matan. Matan siapa yang tulis? Syekh yang daripada Algeria. Nama dia siapa? Ingat? Syekh Abdul Tahu. Rahman Abdul Rahman Al-Akhdari. Al-Akhdari. So, Syekh Abdul Rahman Al-Akhdari dia buat matan. Nama matan dia Sulam. Lepas tu, Sulam. banyak ulama tulis syarah. Kita ada Hasyiah Bajuri. Kita ada syarah Al-Bannani. Kita ada Tahzib syarah Sulam. Kita ada syarah Imam Damanhuri, Idahul Mubham. And macam-macam lagi. Tapi yang kita ada syarah Kuaisni.
Tapi yang diguna pakai dekat dalam kurikulum Aljunin adalah Syarah Malawi. Syarah Malawi ada dua macam. Apa? Betul. Ada Syarah apa? Sogir punya yang Tais. Bukan. Okay. Syarah Malawi dulu. Dia ada Syarah Malawi. Saghir dengan Kabir. Lepas tu Kabir. Saghir baru dia jadi Taisir. Oh, Yang okay, okay. dimudahkan. Ha, okay. Okay. So, itu je untuk Neri. Wallahu a'lam bisawab. Kita tak nak yang dalam. Itu je untuk Neri. Okay. So, kalau ada apa-apa soalan tak? Faham Ustaz. Sorry. Boleh, boleh. InsyaAllah. Okay, eh. Ada apa-apa yang kita kena improve ke untuk esok ke? Mungkin boleh pakai, Ustaz boleh pakai yang whiteboard punya tu, Ah. kedai-kedai sikit ke. Okay, boleh. Nanti nanti Ana akan buat benda tu. Cuma, kira korang punya mantik exam bila? Korang punya exam next week kan? Dia next week tapi Tak ni. mantik mantik je Ustaz. Nanti bila? Tahu, anak aim nak habiskan sebelum korangnya exam start. Tapi dia akan intense gila lah. Anak tak suka lah buat intense ni. Dia penat. Tapi anak nak korang faham. Kira masuk mantik dalam keadaan yang korang mantik ni mudah. Apa yang susah pasal mantik? Tak ada apa-apa susah pasal mantik. Ya Ustaz. We need this, man. Kalau mantik. Oh mantik ni Ustaz. Dia punya third week last week. Last week eh. Okay lah. Kita tengok mana kita boleh 13 habiskan. gitu. Hmm, okay, Ana ada saranan. Kira kalau Masjid Umar boleh tak kita stay sampai malam? Jom lah, sini. Ah, Anda Insya. boleh tanyakan. Ustaz. okay. Kalau kita boleh stay sampai malam Masjid Umar, dan kita belajar kat Masjid Umar lah. Fizikal. Tapi kalau macam hari-hari susah, dan kita ambil Friday je. Friday night, kita all out lah kat Masjid Umar. Pasal Alright. Friday night, Friday night bila Saturday tu, tu. Ustaz? Apa? Friday night bila tu, Ustaz? This week lah, sebelum korang exam next week. This week, pukul berapa? Lepas Agak-agak. Isyak. So Ustaz. Kalau lagi bagus kan. Kita buat bila 9 Mei Ustaz. Kira kan ada 5 hari sebelum mantik. 9 Eh, Mei. Okay. ah, Takkan kabul? tak ada tak kalau kabut. Pasal last week dia cuma kawan usul. Kawan usul sempat nak belajar within 5 days. Okay. Boleh. Tak, tapi plan dia sekarang, ah daripada hari ni, esok, lusa, kira this whole week, hari-hari ada. Boleh. Okay, boleh. Jadi kita Boleh, akan Ustaz. start baca daripada kitab lah. Ana tak suka kalau cepat-cepat sangat. Tapi tak apa. Pasal kira sebelum kita masuk mantik tu, dia macam ada macam benda-benda yang kita boleh share. Pasal nak kenal muallif dia siapa. Nak kenal syarih dia siapa. Matin dia siapa. Tapi tak apa. Nanti Ana akan cari cara untuk kongsi dengan antum. Okay lah. Kalau, okay. Kira kalau esok kita buat dekat Zoom boleh eh? Boleh. Boleh eh? Cuma kita pakai whiteboard je eh? InsyaAllah Boleh. boleh. Okay. Okay. Dengan Ana nak minta izin, Hmm. Ana nak share recording ni dekat Ana punya Instagram lah. Tapi nanti Boleh, ada boleh. muka korang lah. Okey. Habis sama Boleh, kali. Ustaz. Boleh, no problem. Dia just nak ni lah. Ana just nak macam promote mantik lah tu je. Boleh, boleh, Ustaz. Ya. Boleh, silakan Ustaz. Okay. Nanti Dia ada Farhan pakailah songkok. Yalah, kat rumah. okay. Sekejap. Ana Esok-esok. okay. Itu saja. Korang ada apa-apa soalan tak? So far jelas tak? Boleh Ustaz. So far okay lah. Ana ada soalan. Kira untuk mukoror dah keluar belum? Ustaz, dia sekolah yang kali ni lah Ustaz. Kali ni ada komplain sikit je. Apa? Dia orang kasih timetable. Ah, Alhamdulillah. Tapi dia orang tak kasih mukoror Ustaz. okay. Kalau sekarang korang belajar kitab sampai bab mana? Qadiyah sampai last page of Qadiyah. Okay, sekejap Ana share. Sampai last page of Qadiyah. Kira kan bila Ustaz buka yang mantik yang Syarahul Malawi tu first page Syarah kan Malawi ke Taisir? taisir dia. Ah, Taisir dia sampai Okay. Qadiyah habis. Kira sudah. Itu je. okay. So ada chance. Tapi kira Ustaz Nana go through ni semua. Masalah go through yang macam kuliah tu Qadiyah Dia Juz'iyah guna Sayyida. notes tersendiri. Nanti Ah, ada okay. Jim Dia Sin, go through Mim ni semua, Sin. Ustaz.
Jadi kalau Ustaz nak, kita boleh sharekan Ustaz sekali Ustaz. Jadi senang nak Ustaz nak ajar. Boleh, boleh. Boleh share. Dan kita just guna Ha, Ustaz Aina lah. Kita faham based on notes Ustaz Aina. Tapi silakan. dia punya anchor, walaupun kita baca daripada notes Ustaz Aina, anchor dia is mutton. Okay. Hmm. So kalau boleh, Baik. anak punya aim is at least kurang hafal mutton dia lah. Macam apa takrif Qadiyah? Ada. Ada takrif dia dekat dekat dia punya mutton. Mutton dia siapa yang karang? Syekh Abdul Rahman eh. Betul, Syekh Abdul Rahman Yeah. Al-Akhdari. Dari So, nampak? Qala sahibu sulam, bila dia kata qala sahibu sulam, siapa sahibu sulam? Syekh Abdul Rahman juga eh. Betul, Syekh Abdul Rahman Al-Akhdari. Lepas tu yang kat bawah ni, dia bukan Syekh Malawi yang tulis. Mungkin some of it is Syekh Malawi tulis, tapi ni Taisir yang dah dimudahkan, yang dah di refine. Oh, Ha, tapi tu yang orang lain tulis lah Ustaz. dia dia orang lain tulis, tapi bukan orang lain tulis purely. Dia based on apa Syekh Malawi Oh, tulis. okey, okey, okey. Cuma dia mudahkan untuk budak sek tu. Ustaz, Ah, kira kan orang sek tu dah habis kita pergi YouTube baru belajar. sebab tu bila kita pergi sambung belajar Alamak. struggle. Cuma Singapura ni dia punya kelebihan is bahasa Arab kita. Kita punya bahasa Arab kuat. So that's why kita boleh cakap. Tapi Ya, Ustaz. kira dari segi disiplin ilmu kita tak belajar, kita tak hormati proses. Faham? Hmm. Kita tak belajar ikut proses. Macam kalau dekat pondok-pondok dekat Indonesia, walaupun bahasa Arab orang tak kuat, orang belajar ikut proses. Jadi kira Oh, kan ada. kita ni skip-skip gitu lah gitu Ustaz. Laju-laju eh. Yes, kita skip. Dia ada pros and cons dia lah. Kita boleh debate about this. Kita boleh, bukan debate, kita boleh have a discussion about this. Ya. Tapi pros dia Okey. tak dapat dinafikan. Singaporean students punya Arabic is one of the most excellent. Cuma cons dia bila kita belajar kitab, bila kita talaki kitab, kita skip lah. Kita fokus more to bahasa Arab. Faham tak? Oh, faham, faham. Okay. So, Masuk, masuk. Kak, tengok, kalau Sahibus Sulam, ni je ada takrif Qadiyah. So, kalau orang kata Harif al-Qadiyah, Yang Mak Ihtamala tu. betul, mahtamala sidqa lidatihi jara bainahumu qadiyatan wa khabara. Oh. Faham? So, tu takrif Qadiyah. Kalau bukan ini dalam bahasa pantun, bahasa syair, bahasa nazam. Hmm. Kalau takrif Qadiyah yang bukan dalam bahasa nazam, kita panggil dia sebagai al-Qadiyah ma yahtamilu asidku wal kadhibu lidatihi. Itu itu dalam bukan bahasa nazam. Nazam Hmm. ni maksud syair, pantun. Okey. Boleh. Okey. Boleh. ثم القضايا عندهم قسمان شرطية حملية والثاني كلية شخصية والأول أما مصور أما مهمل. So dekat sini dia dah pecahkan qadiyah hamliyah punya pecahan. Qadiyah, okay, Ana Hmm. explain. Dalam all this bait dia bilang the first dia bilang takrif qadiyah tu apa. Lepas tu dia bilang qadiyah tu terbagi kepada dua. Qadiyah syartiyah, qadiyah hamliyah. Lepas tu qadiyah hamliyah tu terbagi kepada empat. Kita ada qadiyah kulliyah, kita ada qadiyah syakhsiyah, kita ada qadiyah muhmalah, kita ada qadiyah juz'iyah. Sawar. Oh, Itu oh semua sawar. dekat dalam tiga bait ni yang tadi saya Okey. explain. Hmm. So tu antara kelebihan ulama dulu. Diorang dapat, itu antara kemahiran ulama dulu. Diorang dapat singkatkan maklumat dalam perkataan yang pendek. And itu sebenarnya mukjizat Nabi. Bukan Nabi, bukankah Nabi SAW digelar sebagai Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim maksud Nabi cakap sikit tapi makna dia banyak. Hmm. Uish. Nabi cakap sikit tapi makna yang tersirat di sebalik apa yang Nabi sabda is banyak. Ha. Okay. So tu je untuk ni hari. Korang ada apa-apa Hmm. soalan ke? So far boleh lah Ustaz. Belum masuk sangat kan. Jadi boleh. Boleh Soalan dia. Boleh. Boleh. Okay, so hari ni Ana akan happy kalau korang boleh ingat dua benda je. Mantik tu apa? Mantik dia ada tasawur yang fantastik. Betul. Dah Ana dah happy lah. Ah, Itu je. Yang lain tak ingat tak apa. Yang ni ingat. Yang ni je kena ingat. Okay. So insyaAllah kita okey. untuk sekarang this timing okay tak? Naik. Boleh Ustaz. Tapi kalau nak start awal sikit pun boleh. Awal sikit. Okay, boleh. Okay. Okay. Ada apa-apa soalan ke? Tak Ustaz. Boleh. InsyaAllah. Ya. Kita. Tak ada. Okay. Dan kita tutup dengan tasbih kafarah dengan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Okey, nak minta tolong nanti boleh buatkan grup. Boleh. Boleh. Kita buatkan grup and kira korang memang tak campur lelaki perempuan eh? Tak Ustaz. Dia ikon lelaki ikhlas perempuan. Okey. Tapi korang berbual dengan dia orang ke atau Tak. jaga ikhtilat? Tak ada Ustaz. Tapi kalau macam mix class ada lah kadang-kadang. Tapi jarang lah Ustaz. Okey. Khair. So kalau gitu just stick dengan boys je lah. Cuma Ana kira Ana takut orang struggle juga. Tapi tak apalah. Kita stick dengan boys je lah. Okey. Orang tak akan struggle lah. Rasa memang takkan lah Ustaz. Ya. Dia orang memang takkan struggle. Tapi beza antara kita belajar dengan kita faham dengan kita belajar and kita hafal secara membabi buta. Yang kira Ana punya goal, Oh, Ana nak korang faham. rasa lah. Anak-anak korang faham. Jadi dia punya maklumat stick lagi lama. Amin, amin, amin. Stick lagi Boleh. lama. Oh, Jadi bila benda kita belajar tu dia faham, dia lagi senang untuk kita macam amalkan that ilmu. Betul Ustaz. Okay. insyaAllah. InsyaAllah. Boleh. Ya. Kita Boleh. jumpa esok lah. Nanti buatkan grup. Nanti Ah, book by malam ni ke apa lah. Nanti esok Ana share-share benda lah. boleh Recording Ustaz. kalau sempat then Ana upload lah. Okay. Boleh. Okay, syukran. Okay, Ustaz. Malam besok. Ya, Assalamualaikum. Ustaz. Um, Jaga, Ustaz. okay, thanks. Yes. Bye. Leave. Okay, bye.